Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak tunjukkan korang basket ataupun kit Black Army fasa persekolahan, iaitu BSFL yang dibuat untuk fasa persekolahan yang sesuai untuk kita lakukan di sekolah. Jadi dalam kit ini kita akan dapat beberapa bahan. Ni kit yang paling asas. Kita akan dapat tudung saji ni yang saiz sama dengan dia punya bekas dan bekas warna biru ni. Okay, saiz dia samalah. Boleh tutup macam tu kan, letak atas je. Dan kita juga akan menerima belah tepi ni, sebab ini prototype kan, nanti dia dah siap lah ni, ini belum siap. Okay, kita akan dapat longkang di bahagian tepi, dan kita juga akan menerima tempat untuk melahirkan ataupun lalat ni. Black Army tu dia akan lahirkan telur kat sini nanti. Okay, dan kita juga akan menerima penapis, dan kita juga akan terima satu lagi bekas yang kecil sikit lah berbanding dengan yang warna biru tadi. Okay, alright, so apa yang kita kena buat mula-mula? Okay, saya akan ceritakan daripada mula macam mana perkara ini bermula. Okay, mula-mula dalam set kita ni kita ada juga buat untuk set telur. Kalau nak boleh ambil set yang ada telur, yang ada minyak hitam terpakai, dan juga dedak padi. Okay, kalau anda dapat set yang itu, anda beli sekali, dia akan mudahkan tugas anda untuk memastikan basket ni dapat dimulakan. Okay, mula-mula kita akan letak dulu telur di sini. Okay, mungkin kita letak telur yang ada kita dapat daripada tisu tu, kita letakkan di sini. Dan di bawahnya kita akan letakkan sisa makanan ataupun limau atau apa saja. Mungkin biasa saya letak limau lah, oren kan. Kita tutupkan. Okay, dan kita biarkan telur di situ selama lebih kurang seminggu. Okay, dia akan lahir dalam lebih kurang seminggu tu, 2-3 hari dia dah lahir dah. Tapi kita nak pastikan, confirmkan yang dia memang dah lahir. So dia akan dalam tu selama seminggu. Okay, tepi ni kita akan taburkan dengan dedak padi tu, sebab nak bagi dia kering lah, takut basah sangat dalam ni nanti kan. Kemudian kita tinggalkan selama seminggu. Kita tutupkan dia dengan bekas macam ni. Kita boleh tengok lah hari nak tengok. Nak tengok boleh tengok. Okay, biarkan selama seminggu. Bila cukup seminggu nanti kita dah confirm dah memang yang dekat sini telur dah akan kering lah, tinggal dia punya sarung saja ataupun dia punya bekas telur. Kita boleh je jatuhkan ke bawah. Masa tu ulat dekat bawah dengan makanan. Okay, kita tambah lagi makanan dan kita bela, kita biarkan bela lagi tau sisa makanan sampai dia besar. Bila dia besar dalam lebih kurang 10 hari, kita dah boleh tahu ataupun kita boleh tuangkan dia kat dalam bekas yang besar inilah. Okay, sepanjang bekas kecil dan bekas besar ni kita akan tutupkan dengan dengan tudung saji ni untuk mengelakkan daripada lalat ataupun lalat lain masuk ataupun nyamuk. Okay, akan masuk dalam ni lah. Kita tak nak binatang lain datang kat sini untuk bertelur. Nanti dia punya ulat tu terganggu lah. Okay. Dan di bahagian tepi tadi yang saya kata ada lorong ni yang saya belum siapkan ni. Ini adalah untuk mengelakkan daripada semut naik. Sebab semut ni kalau kita akan tuang minyak hitam dekat sini sekeliling, maka semut dia tak akan naik lah. Jadi atas tertutup, tepi keliling pun tertutup, maka kita punya ulat nanti selamat. Okay. Kemudian setelah itu, setelah cukup 10 hari, lebih kurang 10 hari, dia dah mula besar tau. Kita akan tuangkan dia ke dalam dan kita akan teruskan bagi makan sehingga dia besar. Kadang-kadang bila kalau kita rasa dah cukup besar, kita boleh beli tray lain lagi, kita letak lagi ke atas ataupun sebagaimana ikut pada kita lah. Mungkin masa dalam tempoh 10 hari tu nanti dia dah mula besar, dia dah mula kuning, dia akan mula banyak. Jadi awak dah boleh ambil lah dengan penapis tadi. Okay, nak ambil dan kita boleh tapiskan dia, ambil dia punya fras. Okay, fras tu untuk kita packing. Dia dah boleh jadi sebagai baja kompos dalam tempoh 10 hingga 14 hari lah. Kemudian yang ulat ni pula kita dah boleh jual. Yang di dalam ni kita boleh jual, packingkan dia untuk dijual ataupun diberi sebagai makanan ternakan kepada haiwan-haiwan macam ikan keli ke, ayam ke kan. Sebab dia kaya dengan sumber protein. Jadi sepanjang kita korek, ambil sikit tu, kita pun kita kalau kita beli set lagi satu, kalau kita tambah lagi satu add on dia ada yang mesin kan. Ada mesin untuk kita asingkan dia dengan mudah lah. Kalau macam ni, kalau tak guna mesin boleh, tapi dia akan kena penat lah, tangan akan buat macam ni kan. Jadi kalau ada mesin tu dia boleh lebih mudah. Dia tak cepat sangat, tapi dia lebih tak penat lah kita sebab mesin yang buat kan. Okay, setelah itu apabila setelah lama-lama kat sini nanti, bila kita dah ambil sikit dah tinggal pupa yang keras, dia akan keras jadi warna hitam. Okay, mungkin masa tu bukan satu tray lah, mungkin 2 tray ke apa. Kita tiba-tiba masa kita dah tutup kan, kita tutup sentiasa, tiba-tiba kita buka dah ada lalat. Maksudnya pupa tu dah jadi lalat. Bila dah ada lalat je, kita terus masukkan balik semula bekas kita yang tadi ni. Okay, bukan yang kita dah guna, kita dah basuh ni kan, masukkan ke dalam. Dan kali ni kita tak letak benda ni, kita tak letak penapis, tapi kita letakkan ini dia.
telur tadi. Kita masukkan dalam ni oren kita perah-perah kat situ. Okey. Kemudian kita letakkan untuk telur. Bekas untuk telur, lalat untuk telur. Jadi lalat BSFL tu dia akan dan kita akan angkat ni. Kita akan masukkan ke dalam cage yang besar. Tu lah. Maksud tu lah akan cage yang besar. Jadi bila awak semua tengok, nanti awak akan buka tengok kalau lah dah setelah beberapa hari awak check kat dalam ni ada lalat, ada telur, maksudnya awak telah berjaya settle untuk fasa pertama dalam kit inilah. Jadi tahniah diucapkan. Kalau lah lepas tu awak nak teruskan, kan awak nak teruskan memang nak teruskan lagi kan. Awak akan biarkan selama seminggu, dalam seminggu. Jadi getah ni dia berada di bahagian sini dan bahagian sini supaya ulat telur-telur yang muncul kat sini dia boleh jatuh ke bawah. Okey, jadi bila jatuh ke bawah dia makan sisa-sisa oren tu, bila dia dah besar sikit nanti kita boleh tambah dengan sisa makanan. Tapi sebelum tu kita kena tarikkan dia keluar. Contoh bila kita dah 10 hari dah ada telur kat situ, kan kalau kita nak terus kepada fasa kedua, kita angkat benda ni, kita letaklah kat bekas yang baru. Dekat bekas baru tu nanti kita mulakan semula daripada awal. Okay? Jadi ini adalah fasa permulaan ataupun starting kit untuk BSFL ataupun Black Army fasa persekolahan.